Hai, panas. Majlis sambutan Hari Raya Anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bertukar jadi panas membara bak gunung berapi yang memuntahkan laharnya. Semuanya ni gara-gara majlis mereka disantuni dan dimeriahkan dengan penampilan khas bidu wanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Datuk Jamal Abdillah. Pelik kan? Selalunya kalau kita dengar Siti Nurhaliza datang menyanyi, pastilah orang ramai bersorak girang. Yelah, bukan senang nak dengar. Selalunya kena beli tiket konsert dulu baru dapat dengar alunan merdu suara penyanyi nombor 1 negara ni. Tapi lain cerita pula yang jadi kat Majlis Raya KKM tu. Bukan main lagi mereka melenting. Sebab kononnya KKM ni ada banyak isu dan hal yang tak settle berkait kontrak para doktor dan juga pengamal perubatan. Tapi boleh sibuk nak buat majlis hu-hu-ha-ha, jemput artis kelas A datang menyanyi. Mereka persoalkan mana datang duit banyak tu untuk bayar performance Siti tu dan macam-macam lagi lah yang mereka bangkitkan. Semua ni tak lain tak bukan adalah naratif jahat yang cuba disampaikan oleh puak pembangkang lah. Siapa punya kerja lagi kan kalau bukan mereka? Perkara ni dah tentu mengejutkan Siti Nurhaliza sendiri sampai dia terpaksa tampil untuk pertahankan dirinya dengan menjelaskan bahawa sebenarnya dia hanya dijemput ke majlis tersebut sebagai tetamu, bukannya artis undangan untuk buat persembahan pun. Tapi sebab rasa nak menghargai warga KKM dengan bakat yang dia ada, dia dengan rela hati nak hiburkan mereka tanpa sebarang bayaran pun. Sama juga dengan Datuk Jamal Abdillah yang difahamkan hadir sebab memenuhi jemputan rakannya yang juga Ketua Setiausaha KKM tanpa meletakkan sebarang harga dalam nyanyiannya. Cuma dia menerimalah sagu hati dengan tangan yang terbuka. Sebenarnya sebelum ni Jamal Abdillah pun pernah je buat persembahan di Majlis Raya Anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Malah dia nyanyi depan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Tapi tak ada pula kita dengar isu berbangkit sampai gegak gempita begini. Ini mungkin disebabkan sebagai satu strategi serangan hendak yang cuba digunakan oleh pembangkang. Pemerhati politik Norman Razwan dalam hantaran di Facebook miliknya berpandangan yang majlis KPT ni tidak jadi isu kerana ia berada di bawah Dr. Zamri yang datangnya dari Parti UMNO. Menurut Norman, pembangkang akan sedaya upaya cuba nak elak mengkritik menteri-menteri UMNO kerana mereka memerlukan UMNO untuk tebuk atap lagi. Apabila Presiden UMNO menolak mengkhianati Anwar Ibrahim sendiri, jadi pembangkang hanya ada pilihan untuk serang Zahid Hamidi je yang dalam UMNO tu. Yang lain, mereka tak boleh usik sebab nak jadikan geng KKM ni pula dah sasah lah berada di bawah Dr. Zulkifli yang datangnya daripada Pakatan Harapan. Jadi kata Norman, mereka akan menyerang sehabis boleh kementerian ini seperti mana mereka menyasarkan Rafizi Ramli, Dr. Zaleha Mustafa dan juga Fadlina Siddiq. Nampak jahat cara pembangkang, tapi sebenarnya mereka ni memang bijak dan licik. Begitulah pembangkang. Saban hari cerita-cerita fitnah saja yang disajikan. Jika sebelum ni tak habis-habis fitnah 3R, Cina kontrol kerajaan, Anwar ikut telunjuk DAP dan macam-macam lagi lah. Hari ni, penyanyi nombor 1 negara iaitu bidu wanita negara kita sendiri, Siti Nurhaliza, menjadi mangsa fitnah. Jadi sekarang bila artis dah kata tiada bayaran, apa pula isu yang mereka cuba nak bawa? Di Kedah, mereka juga ada buat open house, ada artis. Jadi apa agak-agaknya isu yang hendak mereka bawakan? Apa-apa pun, kita lihat je lah sampai bila strategi ni boleh membuahkan hasil tebuk atap mereka tu nanti ya.